Di beberapa waktu yang lalu, media dari Malaysia ini memberitakan berkaitan dengan saran dari Parlemen Malaysia yang meminta untuk masyarakatnya mengganti makanan pokok yang dari sebelumnya itu beras ataupun nasi menjadi ubi ataupun singkong. Wah, ini tentunya cukup mengagetkan ya. Nah, jadi di beberapa waktu yang lalu di negara Malaysia, ini memang sedang langka beras tempatan ya. Kemudian Parlemen Malaysia ini mencari cara ataupun mencari solusi ya berkaitan dengan permasalahan ini. Nah, Parlemen dari Malaysia ini ingin memanfaatkan ya singkong ataupun ubi untuk menjadi pengganti makanan pokok dari nasi ataupun beras tersebut. Nah, harapannya dari Parlemen Malaysia dengan mengganti ubi ya, itu akan mengatasi solusi permasalahan tersebut. Wah, tentunya ini sangat menarik ya. Nah, apakah benar teman-teman berkaitan dengan berita ini? Langsung aja kita lihat videonya. Makan ubi kayu ganti makan nasi, itu saranan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu. Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan syugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan ya, untuk makan ubi kayu? Sepatutnya isu kekurangan beras putih tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi ya. Bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni ya. Kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okey, bagi yang tinggal di kampung mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah di sekeliling. Alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu, tuan saya. Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan syugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Jadi di sana orang Sarawak dia menggunakan ubi kayu. Saya bincang dengan MP dia kalau kita dapat perkenalkan makanan suplemen menggantikan beras, buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Jadi itu yang saya ingat kita boleh kena, rakyat Malaysia ni kena kreatif sikit lah, kena keluar daripada kita macam kita dalam traffic jam lah. Kita traffic jam, takkan kita nak tunggu sampai minyak kita habis dalam kereta. Kita kena fikir, adakah kita nak jalan kaki keluar ataupun nak pinjam motor kawan kerana kita terdesak. So harus fikirkan cara macam mana nak keluarkan daripada keadaan ini. Kalau kita bergantung kepada keadaan, kita tak boleh. Kita mesti kontrol keadaan, bukan keadaan kontrol kita. Sedangkan rakyat menggantikan nasi dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi kayu. Bagus juga cadangan YB ni. Tapi saya tahu ubi kayu pun mahal. Nak tanam duduk rumah taman. Nak tanam tak mana? Aduh, pening juga dia fikir. So raya-raya ni sahabat, kita bakat-bakat buatlah lemak ubi kayu, ketupat ubi kayu. Apa dia lagi? Semua berkaitan dengan ubi kayu lah. Nasi biryani ubi kayu. Semua kita buat. No, raya ni kita cuba try test orang kata kan. Nak tengok boleh tak boleh. Gantikan ubi kayu dengan beras. Lama-lama muka pun jadi macam ubi kayu dah. Yang mana duduk kampung tu bakat-bakat tanam lah ubi kayu. Korek lah tak mana pun tanam tu. Kita cuba tengoklah apa yang YB suruh. Jadi tak jadi, kita cuba no. Biar pi ya, muka jadi ubi kayu pun ubi kayu lah. Nak buat macam mana? Beras tak boleh nak settle, kita makan ubi kayu lah ramai-ramai. Tadi Speaker Dewan Rakyat merangkap kawan Perdana Menteri Johari Abdul. Dia kata kalau kita ada isu beras,
Dia suruh kita pergi makan ubi kayu, tuan-tuan. So saya tak tahulah apa ni Johari Abdul ini ahli politik PKR ni, benda-benda pelik-pelik je dia cakap. Sebelum ni kawan dia siapa ni Menteri Rafizi pun cakap lebih kurang benda yang sama. Rafizi kata kalau ayam mahal kita jangan makan ayam atau kurangkan makan ayam, macam itulah. Ini kawan dia pula cakap kalau beras tak ada ke mahal ke atau jadi isu, dia suruh kita pergi makan ubi kayu. Saya nak tanya dia nak suruh kita pergi balik zaman Jepun ke? Macam tu, masa zaman tu orang makan ubi kayu sebab kita tak dapat beras dan sebagainya. So inilah dia pemikiran ahli-ahli politik PH atau PKR ni, tuan-tuan. Dia tak boleh selesaikan masalah, so dia suruh kita balik pergi zaman Jepun lah, makan ubi kayu lah, macam itulah. So saya sebagai pemimpin sampai ke speaker Dewan Rakyat ni, apa orang kata, awak fikir dulu sebelum awak keluarkan kenyataan, pakai otak lah sikit. Sebab awak kenyataan awak itu, awak ni bukan ahli-ahli politik yang apa orang kata budak-budak, tapi kenyataan awak tu macam budak-budak ataupun awak tak pakai otak. Itulah dia saya nak cakap sikit kepada Johari Abdul. Ataupun saya nak cadang, sebelum awak suruh rakyat makan ubi kayu, jangan makan beras atau sebagainya, awak dulu pergi makan ubi kayu, tengok hari-hari boleh makan ubi kayu tak, dan berapa lama ubi kayu ni awak boleh simpan berbanding dengan beras. Dan kalau hari ni mungkin buat ubi kayu bakar, esok ubi kayu rebus, lepas tu lusa ubi kayu goreng ke apa, saya tak tahulah. Cuba Johari Abdul awak buat dulu. Dan sekarang ni setahu saya ubi kayu pun naik harga, mahal juga. So bukan saja beras naik harga, ubi kayu pun mahal dan naik harga. So sebagai speaker, nasihat saya pakailah apa orang kata pemikiran yang elok sikit sebelum awak buat kenyataan begini. Pandangan peribadi I'm not talking on behalf of anybody. Pada level kita rakyat marhain dengan level mereka menteri dan tuan speaker lain. Kita rakyat biasa boleh, apa yang kita rasa kita nak speak out, kita nak bagi pandangan, yes. Level menteri tak boleh. Diorang kena berhati-hati dengan apa yang diorang cakap. Contoh ubi kayu. Jadi setelah kita menonton video tadi ternyata memang parlemen dari Malaysia ini menyarankan untuk masyarakatnya mengganti makanan pokok dari beras ataupun nasi menjadi ubi kayu. Nah, tapi respon dari masyarakat di sana yang menganggap bahwasanya harus ada solusi yang konkret berkaitan dengan permasalahan ini. Jadi kalau misalkan ubi kayu di kampung itu mungkin bisa lebih murah, tapi kalau misalkan di kota kan juga lebih mahal dibandingkan beras tentunya Nah, hal itu disampaikan langsung oleh salah satu masyarakat Malaysia. Wah, teman. Nah, gimana nih teman-teman berkaitan dengan berita ini? Jangan lupa komen, diskusi, dan berikan saran di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.